Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan. Hari ini saya ingin mengongsikan sedikit pesanan kepada kawan-kawan iaitu hebat melindungi, bukan menyakiti. Tahukah kawan-kawan, ramai orang menyangka bahawa kekuatan itu hadir apabila kita ditakuti, digerini atau berjaya menundukkan orang lain. Namun hakikatnya, kehebatan sejati seorang insan tidak lahir daripada kekerasan, tetapi daripada keupayaan untuk mengawal diri, menjaga adab dan menghormati perasaan manusia di sekelilingnya. Menghina orang lain bukanlah tanda kita hebat, tetapi tanda ketidakmatangan jiwa. Jadilah murid yang benar-benar hebat, iaitu murid yang berakhlak mulia dan membolehkan rakan-rakan ia berasa selamat. Berani jadi baik, hebat itu